korang yang mana setiap weekend mesti naik bukit, gunung tapi masih lagi pakai kayu, dekat tangan Azim ni ada foldable hiking stick yang korang boleh bawa pergi naik bukit. So untuk foldable hiking stick ni dia boleh lipat dan sangat-sangat compact yang macam korang tengok sekarang. Okey, jom sekarang ni Azim nak pasang dekat korang foldable hiking stick daripada Authentic. Untuk step yang pertama, korang hanya buka pelekat di bahagian foldable hiking stick. Dan untuk foldable hiking stick ni terbahagi kepada 3 bahagian yang macam korang tengok sekarang. So kalau Azim lepaskan, section pertama dengan section kedua dia akan auto masuk. So dekat bahagian sini dia tak auto masuk kan. Korang nampak kan tulisan down strap ni. So korang hanya tarikkan sahaja turun ke bawah sehingga korang nampak button hidden. Untuk bahagian bawah dah pun selesai. So korang buka pula lock dekat bahagian atas, tarik sehingga korang nampak 110 ataupun tulisan stop. So korang just lock sahaja balik. Okey, kalau korang dah stop tapi dia masih lagi loose macam ni, korang jangan risau tau. Korang hanya ketatkan sahaja dekat bahagian skru belakang. Korang yang tanya dekat bahagian bawah tajam ke? Of course dekat bahagian bawah permukaan yang tajam untuk mencekam tanah. Tapi jangan risau, kita bagi sekali dengan korang cover untuk cover dekat bahagian yang tajam. Untuk hiking stick ni, Authentic keluarkan 4 pilihan warna yang korang boleh pilih. Kita ada warna biru yang macam korang tengah tengok sekarang, warna purple, warna merah dan juga warna hitam. Korang jangan lupa tekan button follow, like and share untuk video yang lebih menarik lagi lepas ni. Okay? Kita jumpa di next video. Bye-bye.